ni kita kata mereka senang dengan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak syarat perempuan masuk surga. Empat syarat perempuan masuk surga. Yang pertamanya sembahyang boleh cukup. Perempuan tanggungjawab tak banyak lelaki. Lelaki tanggungjawab itu boleh daripada sampai dunia sampai akhir dengan tanggung sampai depan Allah Taala dan tanggungjawab dari Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan keluarga sendiri. Sampai ada perempuan masuk surga empat perkara. Yang disebut oleh Nabi sembahyang begitu, puasa begitu, sembahyang puasa, aurat jaga elok, mana ada kehormatan kita di aurat ini kita nak tutup elok. Yang keempatnya tidak berhasrat kepada suami. Ada tak benda ni insya-Allah dia dapat memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ikut kajian dua benda bukan cukup hebat. Di sudut ibadat seperti yang saya sebutkan tadi, sembahyang lebih hebat, puasa dia cukup hebat. Di sudut penutupan aurat dia mengikut kajian, berkaitan mengikut kajian. Mengikut kajian di sudut penjagaan aurat ataupun perlindungan diri, yang ketiga berkata tak suami atau fit. Mana kata dua benda orang perempuan nak ceritakan ni ikut kajian. Cerita. Dua benda bukan betul hebat. Dua benda dia hanya menepasi dua benda saja. Dua benda lagi jadi berkata sedikit dalam alamat-alamat berkata suami ataupun khusus disebut dengan dua kata Allah Subhanahu. Lagi ini kalau dia banyak sehingga ada sunnah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri akan bertemu dengan Allah berkaitan dengan tanggungjawab dia. Tanggungjawab apa nama suami sampai kepada Allah Taala. Mana kata orang lagi ini tanggungjawabnya cukup banyak. Tapi terpulanglah kaum muslimah dan masuk surga dan buat apa yang Nabi suruh. Itulah dan kata. Baik, masyarakat. Mohon syukur terima kepada apa bagi wali dan kemudian akan kami suami angkat ni hari kan 20 tahun dah anak sampai live kali pada kali tak boleh kan dia yang kali kan boleh